kalau kita mati, kita kena kick. Stage pertama dah jatuh, kau kena kick. Selagi kau kalau kau jatuh je kena kick. So tengok macam budak tu, dia jatuh, mungkin dia dah kena kick dah tu. Okay, so far dia OB macam biasa je, tak susah sangat. Tapi itulah, kau kena hati-hati lah, kau jangan confident sangat. Kan kau kena kick. Okay, ingat kita punya rules tadi. Kalau akak jatuh, akak kena kick, video ni habis. Okay, tengoklah kalau sampai stage 3 ke 2 ke, pendek macam mana pun, nasib. Okay, slow tak apa. Kalau laju nanti tamak, kita kena kick. Okay, ni bahagian yang senang dah habis. Ni ada laser. So hati-hati, kalau mati kita kena kick. Biasa kesalahan dekat laser ni, kita tak nampak lepas tu kita mati. Okay, setakat berapa stage dah, tak ingat. Stage dia simple je. So kalau hampir disebabkan stage ni simple. So kalau jatuh tu mungkin disebabkan kecuaian lah kan, ataupun terlajak ke apa, sampai tak kena tu jatuh. Ya Allah, memang lambat maaf, sebab kita takut. Okay, so far macam masih okay. Kita nak laju tapi kita tak confident. Okay, hati-hati. Yang ada laser ni takut terkena tiba-tiba kan. Yang depan tu banyak betul laser. Okay, ni bahaya sikit. Kau ni kejut aku. Saya memang tak kisah sampai lambat. Janji kita tak kena kick. Kita tak jatuh dan kita tak kena kick. Okay, settle. Okay. Bahaya. Jujung. Aduh, stage dia banyak mana? Tak tahu. Sebaik. Allah, hampir. Aku ingat ke tu tadi. Kau tidak mati dah. Aduh. Kenapa macam nervous gila main ni? Padahal lobby biasa je. Ada lobby pula. Ada lobby yang lagi susah daripada yang ni. Tapi sebab lobby ni dia special kan, dia kalau jatuh kau kena kick. Janganlah. Okay, tak tulis pula stage berapa. Kenapa? Sini. Sabar kejap. Slow. Okay, macam banyak lagi. Tahulah, jangan kata 100 stage lah. Dalam lambat ni. Aduh. Okay, bahaya sikit. Jangan ke tepi sangat. Okay, macam tinggi sangat dia laser tu. Okay, so far masih okay. Kira dah sampai sini, kira okay lah kan. Sebab kita tengok macam ada orang main stage ke 3 dah jatuh.
Mungkin tu sebab dia cuai lah kot. Sebab tengah-tengah buka kan tak perasan. Tiba-tiba jatuh. Okay, jangan judge ya. Saya lambat. Sebab kita tak nak jatuh. Jatuh habis. Tak ada peluang kedua. Terus kena kick. So, now or never. Okay. Sini. Jangan confident. Okay, tangga. Tangga tak ada apa kan? Tak jatuh ke bawah balik. Tak mati. Oh, nampaknya macam banyak lagi. Tu. Tak apalah, kita cuba setakat yang boleh. Setakat yang sampai kita jatuh lah. Hampir. Okay. Allahu Akbar, takut lah. Okay, nasib baik dia ada tepi ni tau. Kalau dia tak ada, rasanya kat sini lah penamat dia. Tak apalah, slow kan. Satu-satu. Okay, sekejap. Ni okay, dia macam banyak lagi lah. Push. Banyak. Macam banyak lagi je. Tak apalah, banyak. Kita teruskan je. Sebab selagi kita tak jatuh, kita takkan give up. Selagi kita tak kena kick. Okay. Sebaiklah hobi dia senang. Dia tak terlalu challenging. Kalau nak challenging, kena laju. Tapi laju risiko jatuh. Macam jauh je. Settle. Ke tepi. Baik. Okay lah guys, sampai situ je lah game kita. Sebab kita punya rules tadi, kalau kita jatuh dan kena kick, kita tamatkan video kita. Okay guys, bye bye.